Kasih satu Triton masih under warranty. Mileage dia 58,000 sahaja. Baru pergi servis bulan 11. So cat original, free accident, under warranty. So bulanan kalau full 900 lebih aja. Hari ini saya nak jual 719 saja sebab minyak naik. Saya pun offer kasih you orang. Diesel ni orang sekarang susah. Kita sama tolong juga. Kita tengok luar dia sekarang. Cat dia lebih kurang 90% okey lagi ya. So cat dia 90% tak ada masalah lagi. Tengok muka dia. So lepas tu kita tengok dia punya tayar dia. 4 tayar baru 16 inci baru. So you orang tak payah tukar lagi. Lepas tu kita pergi tengok dia punya tong belakang. Hari ni hujan ada isi sikit air. Tapi tong dia betul-betul kemas tengok. Tak ada celah. Bukan buat itu hawker center punya budak, bukan buat kontrak punya orang. Bukan masuk site punya, tak ada nampak dah. Tong semua maintain original lagi. Tengok sini. Tengok sini. Ini skru semua belum buka punya, untouched punya skru semua ini. Lepas tu kita tengok lalaman dia. Kita tengok lalaman dia. Door trim dia 4x4 jarang kemas macam ini punya. Nampak tak? Ini door trim dia maintain original lagi. Steering pun sama. Dashboard sama juga maintain original. Sebab ini semua kebanyakan 10 biji, 9 biji masuk site punya mah. Jarang ada family pakai punya. You tengok ini kereta, cushion dia macam kereta baru kan. Cushion dia, handbrake dia. Ini 4x4 dekat sini, ejak dekat sini bukan satu batang ni lagi. Ini sudah model baru sikit. Also memana kemas punya kereta. Kita tengok tempat duduk belakang. Okey. Ini kereta saya nak jual 71,900 saja. So kalau you buat full loan 900 lebih aja. Dengan belakang pun luas juga. Kalau Triton dia long distance dia sedap. Dia tak macam Hilux pumping. Kalau Hilux betul-betul you nak heavy duty, you boleh consider Hilux. Tapi normal pakai ini sudah cukup bagus sebenarnya. 2022 baru 79,900, 71,900 lah. Tapi untuk Hilux saya ingat you dapat 2016 saja. Saya punya 2022. Lepas tu kita pergi tengok enjin dia. Tengok enjin dia, ini 2.5 Mitsubishi engine. Ini semua untouched punya, belum buka punya sebab semua under warranty. Betul-betul bersih punya. Kasih slow motion, kasih orang tengok, nampak tak bersih tak? Tak ada abu, tak ada tanah, tak ada pasir. Macam kereta baru. Sebab mileage 58,000 je. Ini betul-betul saya sudah tunjuk you orang view kan. You orang boleh consider ini kereta. Kalau Hilux boleh dapat 2016 saja. Tapi saya kasih you orang 2022. Kalau betul-betul bukan heavy duty, ini kereta untuk you orang tak pening kepala. Maintenance sana masih ada warranty. Apa-apa you boleh claim. Sekian, terima kasih. Insan Auto, saya Mahat.